هذا هنا بوابة. هذا باب كثير ما في باب. هنا باب أحسن. أيوه برا بس ما في دخل. لا ما في جوا بس في جوا دوار. في دور. في دور. بس Yuten. Okey, sungai yang kita nampak ni sebelah kanan kiri kita ada bajak, ada apa excavator ni. Nabi ada sebut dalam hadis tentang nama wadi ini adalah Wadi Al-Aqiq, Pak. Wadi Al-Aqiq. Ada sebut dalam hadis. Berkenaan dengan sering Nabi sebut kalau buat satu-satu ibadah, nak tak Allah berikan seperti 10 ekor unta merah, 100 ekor unta merah yang berada di Wadi Al-Aqiq. Di sini Wadi Al-Aqiq yang Nabi maksudkan. Dan dia sebenarnya berada di hujung-hujung tanah haram Madinah. Jadi Masjid Nabawi sebelah kanan kita sana tu. Yang sebelah kanan sana. Jadi universiti kami ni sebelah kiri ni. Ni pagar nampak ni, universiti kami ni sebelah kiri ni. Dan depan pintu besar. Jadi saya kat sini sama ada naik kereta, berlawan naik skuter. Dan daripada tahun 2008 sampai 2012 saya belajar di sini. Degree bahasa Arab. Okay, ni pintu besar dia. Pintu besar tu. Ada pintu besar dia sebelah kiri sana tu. Tapi apa nama, dia ada program sebenarnya. Kalau tuan-tuan perasan, sekarang ni ada program duduk kat Madinah ni sebulan. Boleh belajar di dalam universiti tu. Ada program lelaki perempuan. Dia macam persijilan lah, sebulan setengah gitu. Kemudian ada belajar juga dekat Masjid Nabi, lelaki. Jadi ada program macam tu juga. Ada kawan-kawan yang buat juga program